Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video Q&A about myself for introduction to YouTube. Sebab aku tak pernah, memang tak siapa bertanya aku ni siapa, kenapa aku buat YouTube, tapi saja nak share. Sebab ini video idea aku, so aku kena buat supaya aku ikut aku punya perancangan. Sebab kalau aku dah skip satu, mesti lepas ni aku dah tak ikut dah aku punya planning YouTube punya video. So nak tak nak aku kena buat supaya aku ikut dan semangat. Okay, menjawab tak persoalan. Kita sekarang ni kat luar, ni dekat aku punya garage. So korang nampak lah scenery hijau-hijau, pokok-pokok hijau kat sini. Sebab kita kat kampung kan sekarang, kat rumah aku. What is my name? Nama aku Nur Hidayah Fatihah. So orang ingat nama aku Hidayah Fatihah sahaja, tak, nama aku Nur Hidayah Fatihah. Bila orang tanya macam nama apa ya, macam Fatihah, nama apa Hidayah. Tapi bila cakap nama penuh apa, Nur Hidayah Fatihah, macam ada Nur, orang ingat nama aku just Hidayah Fatihah. Tak, nama aku Nur Hidayah Fatihah. Sebab takkan aku nak kenal korang nama apa, Nur. So mestilah Nur Hidayah Fatihah kan. Okay. That is my name. Tapi aku macam orang yang aku baru kenal, aku selalu macam tend untuk sebut Hidayah. Sebab kawan-kawan aku pun panggil Hidayah. Fatihah ni family sebenarnya. Tapi macam office lama aku suruh panggil Fatihah. Sebab bos aku panggil aku Fatihah kan. Tapi actually sebenarnya kalau aku kenalkan first time aku dengan orang, aku tak pernah jumpa orang tu, aku akan kenalkan nama Hidayah. Aku tak kenalkan Fatihah. Sebab Fatihah tu family. Okay, next question. When is my birthday? Birthday aku 25/11. Tahun bila dirahsiakan sebab aku tak muda, malas tak nak. Aku tak sangka umur aku dah macam tu sekarang. Sebab aku rasa macam dulu aku pergi mana aku yang muda, sekarang macam mana-mana macam ada orang lagi muda daripada aku. My favourite colours. Favourite colour aku okay, sebenarnya biru. Sebenarnya biru. Dan hijau ialah colour yang paling aku benci dulu. Sebab aku macam asal hijau. Sebab mungkin aku tak kenal semua hijau lagi dalam hidup aku waktu tu. So aku just macam hijau buruk macam tu kan. Tapi bila kita dah besar, masa kita dah kenal banyak kali hijau, sebenarnya banyak hijau yang cantik. Kau kena pilih hijau yang betul lah. Kalau hijau yang tak betul tak cantik pun. So sekarang ni colour yang favourite aku ialah biru, putih, hitam, hijau. Dia macam, tapi kalau macam contoh lah macam situasi beli barang kan, contoh biru tak ada, aku akan pilih warna hitam. Tapi kalau hitam tak ada, aku akan pilih warna hijau. Tapi hijau tu kan cantik lah. Kalau tak nak. Dia macam hijau yang cantik je. My favourite food, aku suka sushi dulu. Tapi actually sebenarnya aku tak kisah pun makan apa-apa. Semuanya aku suka je. Tapi dia macam kalau benda tu berasaskan daging dan seafood, sedap. Dia kalau seafood dengan daging, akan pilih daging. Ada ikan dengan ayam, akan pilih ikan. Logik tak? Sebenarnya my favourite animal, kucing. Tapi aku teringin gila nak bela yang apa, landak hedgehog Aku teringin gila nak bela hedgehog. Sebab kenapa tidak? Dia comel apa. Tapi orang kata dia menggigit kan. Tapi kalau aku baik dengan dia, mungkin dia tak gigit aku. My hobbies and sport. Sport tak ada. Hobi perangan. My goal in life. Masalah kewangan. So aku macam ada duit je. Macam kalau orang minta tolong aku ada duit. Macam orang nak minta pinjam aku ada duit. Macam aku boleh tolong. Macam orang tu ada masalah aku boleh bagi. Tapi bagi yang aku tak fikir dua kali, just bagi je. Bebas hutang, bebas benda tu lah. Bebas yang bebas. Okay, bukan sebab nak kerja duit, tapi sebab macam itu main role dalam kehidupan sekarang, faham tak? Dia macam kau tak ada, memang kesian lah. So macam aku nak bebas masalah kewangan supaya aku boleh tolong orang minta aku ada, orang minta tolong aku ada, macam tu. Dan aku yang kan kadang-kadang kalau orang pinjam hutang, orang macam nak pinjam kita duit, kita macam mesti tak bayar. Tak nak, aku tak nak ada fikiran macam tu. Aku nak ada sampai tahap yang macam bagi je lah macam tu. Faham kan? My favourite ice cream flavour, chocolate mint chip.
Ada orang kata rasa ni, rasa Colgate tapi tak. Sedap lah coklat mint chip tu, sedap Lepas tu kan, kalau korang beli satu tub tu, tambah chocolate rice lagi. Sedap. Lama tak makan. Kalau korang puasa panas kan, sedap. My dream job, cashier. Tapi cashier business sendirilah. Bukanlah cashier macam kat supermarket ke apa. Just cashier for my own kedai, for my own business, restoran sendiri. Aku suka macam tu lah. Okay, 3 things that make me happy. Makanan, road trip, buat video. 3 things that make me sad. Tak ada makanan, naik kereta sekejap sangat, tak ada idea nak buat video. Favorite superhero, Doctor Strange. My favorite superhero is Doctor Strange. Sebab dalam real life pun dia memang superhero dah, sebab dia ialah doktor. Okay, that's all. That's all the soalan. Terima kasih. Terima kasih stick sampai habis video ni. Thank you very much for watching. See you next time.